guys, hari ni dekat Bazar Stadium Shah Alam kami nak attack seorang ni. Seorang ni dari mana? Promoter Rasaku Lagi. Benda kan? Rasaku Lagi merupakan penaja utama untuk Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita attack. Okey bang, saya nak tanya abang 3 perkataan dari setiap negeri berlainan bunyi, dialek pun lain. Okey, boleh. Perkataan pertama, utara lah ni. Oh, okey. Menyorok. Menyorok, Kedah. Kawan saya pernah guna menyorok ni. Menyorok ni breakfast kan. Okey betul. Breakfast. Betul, menyorok tu breakfast. Yang kedua bang, ready ah? Tubik. Pantai Timur ni. Kelantan selalu guna. Kelantan tubik balik bang. No kelik kampung. Keluar bang, keluar. Okey. Tadi kata balik lah, hampir salah dah tu. Okay. Betul. Tubik maksudnya keluar. Last sekali bang. Gerobok. Dari negeri mana? Selalu hujung-hujung mesti ada. Tapi okey. Almari. Yakin tak bang? Betul, almari betul. Okey, betul. Okey, masih bang. Alright, baik sama. Okey. Okey bang, dah ready ya? Ready. Perkataan pertama saya nak sebut ni dari Pantai Timur. Gocok. Dia dari Kelantan kan? Maksud dia gaduh. Gaduh. Saya rasa dia memang dari gaduh. Betul. Maksud dia gaduh. Betul. Oh, betul. Alhamdulillah. Mantap bang. Yang kedua bang. Okey. Saing. Saing ramai orang Johor pakai ni. Ya. Maksud dia macam sekali, bersama-sama lah sekali. Bagi ayat sikit bang. Macam mana? Jom kita pergi jalan-jalan dekat Bazar Ramadan Shah Alam. Saing aku sekali. Betul. Okey bang, last sekali bang. Kasut. Kasut abang dengar kasut mesti dah tahu kan. Tapi kan yang tu bang. Apa maksud? Selain kasut. Dia Slipper. macam dia. Tapi dia lain sikit. Slipper. Weh, betul. Betul bang. Sebab selain daripada kasut apa lagi slipper. Ya, betul. Okey bang. Terima kasih bang. Sama bang.